Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak pergi backwalk. Boleh kakak dengan kawan Umi. Ya. Ni ada kat belakang tu Umi. Say hi. Say hi juga. Saya pakai baju biru juga. Kak Nur. Kakak pakai hitam dan biru. Dan Umi pakai warna hitam. Ya, Umi merelip tengok sikit. Merelip Umi. Tunjukkan diri anda. Merelip dia ni. Kenapa? Okey, nanti kita tengok macam mana Umi punya merelip. Ada? Okey, kita dah sampai Rumah kawan Umi. Ya. Ada? Umi kat situ. Kenapa Umi tu? Jom. Umi nak pergi mana ni Umi? Umi? Aduh, bergelip. Tergulai. Keliri. Ni so apa tu? Hadiah. Kakak. Tu kawan-kawan Umi dengan Umi. Kakak ambil gambar. Kawan-kawan Umi dengan Umi. Ada roti bakar. Nasi kerabu. Untuk Azim. Kita yang memakan sekarang nasi kerabu. Ni ada burger. Ada rojak buah. Try ni ni ada kaya. Kaya ni ya? Kaya dengan butter. Ya tak? Hello. Okey, kita dah selesai. Umi kakak. Dapat apa sir? Wih, dapat gulai. Ni goodies. Welcome back. Ni kita dah selesai pergi backwalk Umi. Ya, kawan Umi. Kawan Umi dapat goodies. Dapat banyak. Sarang-sarang Umi pun dapat kat belakang. Ya, betul. Ni special ada goodies ni. Dia ada texture. Dapat tak? Macam dia ada. Apa lagi? Dia ada ni lah timbul-timbul. Kita nak unboxing kat tempat jalan ni. First kita dapat tisu. Warna putih. Dalam hotel. Tisu ambil dari TikTok ni. Boleh beli tisu ni juga. Nanti dah lah. Boleh tak? Ya, kita sama. Tisu ni ada 2 bulu. Tisu ni sangat berguna. Warna dia warna matching lah dengan pengantin kita family. Dan last sekali? Ya. Ada coklat-coklat. Ada botol. Perkahwinan Syamilah dan Ashraf. Dalam beg ni. Ya. Kerja lah gula. Sangat menarik. Sebab best friend Umi. Semua special lah. Dia nak ikan kita. Ada gerai roti bakar. We love Umi's friend. Ada gerai roti bakar. Ada gerai nasi kerabu. Dan macam tak balik. Dan sebagainya. Alah, kita. Nanti kan tadi kita pergi satu tempat lagi. Okey, best driver ready. Guys, kita dah sampai dekat Masjid Kubang, Batam. Masjid sama dengan apa? Turki guys. Mana ni Turki? Masih rasa tengah lagi. Cantik masya-Allah. Masjid Ar-Rahman. Ini macam masjid ala-ala Turki gitu. Kan, benar kan? Masya-Allah cantik. Okey, kita dah sampai dekat Masjid Kubang Batam ya. Masjid Kubang Batam. Okey, kita dah selesai backwalk hari ni seharian. Sebenarnya ada 2 tapi satu dah sebab record. Satu lagi kita tak record. Okey, kita dah malam ni.